Syaril dengan Najmi. Ambil belah sana. Jadi mana? Jadi mana yang balance kita ambil belah sini lah. Jadi mulai daripada sana lah, dia depan Jadi maknanya ambil by turn lah. Jadi nampak ada orang tu. Kalau dah lepas, jadi maknanya kita akan ambil selepasnya lah sikit. Selepasnya. Boleh ya? Sampai ujung. Jadi begitulah Alkisahnya. Okey, itu saja. Semoga berjaya ya. Okey. Panjang kan nama pendek? Nama panjang boleh. Boleh saya dapatkan ID? Nak nama? Sini you dia punya datang je. Teman you ke apa? Ini saya kasih dia kerasangan nak dia main. Tapi you seorang je lah pekerja dia? Ya. Okay, terima kasih. Sama-sama. Kalau saya shopping online. Saya jual offline. Apa masalah dengan cabaran yang apa rasa pengaruh untuk penyembang? Online lah. Online. Perniagaan apa ada insurans ke? Contoh kalau banjir ke, tanah runtuh ke? Tak ada. Dah berapa lama dah punya casing? Ke sini? Ada dah lama lah. 2 tahun lebih lah. Tahun lah. Kerja seorang sajalah. Itu ada accessnya. Ni diorang dah sampai sini, mungkin dah semua. Hai, cakap berniaga seorang lah. Ya betul. Polisi dapatkan voice. Senang, berniaga lemang sahajalah. Lemang yang rendah. Berniaga ni modal sendiri ke atau ada inisiatif daripada bantuan lain ke? Modal sendiri. Modal sendiri tahu lah. Tapi Abang bekerja dah 3 orang abang? Betul. Semua lelaki Betul, semua lagi. Kalau saya boleh tahu pendapatan dalam sehari berapa anggaran? Boleh? Abang dibayar gaji Tak, ke kami abang owner? kerja kerja Sekali lah? Sekali, betul. Berapa lama perniagaan akak operasi? Ni dah sebelum COVID lagi. Sebelum COVID. Elektrik rasa tak ada, akak tak tahu apa. Cuma pakai lampu cas je lah. Sebab banyak jurung besar. Kita dah cakap Semua yang bawa kat sehari berapa? Lebih batang. Datang ya? Jangan dalam dia boleh. boleh dapatkan nombor telefon mungkin? Saya daftar under personal. Hari dapat berapa je jualan ni? TLSD yang kejar saya. Tak ada. I declare. NO DI Dubi Okey. Tak boleh harap lah bang. Pembayaran kira dengan cash.